sahkah solat sekiranya pakaian terkena air madhi? Di dalam riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Talib, dia menantu Nabi, dia suruh tanya pasal dia kata kuntu rajulan mazza, aku satu orang yang lelaki yang banyak air madhi. Dia tanya Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi suruh basuh pada pakaian yang terkena madhi tu. Tapi tengoklah kalau kadar yang sedikit. Tapi yang penting apabila seorang tu keluar madhi, maka batal wuduk lah. Batal wuduk lah. Jika pakaian dia terkena madhi dengan kadar yang banyak, maksudnya kadar yang jelas pada dia, maka hendaklah dia membasuh. Kalau dia tahu kena madhi, hendaklah dia membasuh. Sebab itulah mazhab Imam Ahmad disebut bahawasanya sentuh perempuan ni jika syahwat batal wuduk, sebab ada ihtimal keluarnya madhi.